Jika pencemaran sampah tidak dikawal, alam sekitar akan menjadi kotor dan tercemar. Selain itu, dia boleh menyebabkan pencemaran air, bau busuk serta menyebabkan tempat-tempat pembiakan nyamuk dan pembiakan bakteria. Dia boleh menjejaskan kesihatan masyarakat. Sampah akan bertimbun di merata tempat lah. Sungai dengan laut mungkin akan tercemar juga. Haiwan pun boleh mati bila kalau dia termakan plastik-plastik itu, dan kawasan rekreasi pun akan menjadi cukup kotor, berbau, serta orang yang datang pun jadi macam tak nak aje lah. Jika pencemaran sampah tidak dikawal, alam sekitar akan menjadi kotor serta menjejaskan kesihatan manusia dan mencemarkan sungai dan laut. Saya agak kerap melihat sampah dibuang merata-rata di kawasan rekreasi seperti di pantai dan di taman. Biasanya saya akan membuang sampah-sampah tersebut ke dalam tong sampah jika mampu menegur secara baik jika melihat individu membuang sampah sesuka hati. Saya kerap nampak orang buang sampah merata, terutamanya botol plastik dengan bungkusan makanan. Saya pun biasanya akan tegur jugalah mereka ni secara sopan. Ataupun kalau tak boleh, kita kutip sendirilah. Saya ada melihat orang membuang sampah ke kawasan rekreasi. Tindakan saya membuang sampah ke tong sampah yang betul dan bagi pengajaran kepada orang lain. Saya berasa sedih dan kecewa kerana tempat yang sepatutnya cantik dan bersih telah tercemar akibat sikap yang tidak bertanggungjawab daripada sesetengah pihak. Saya rasa amat sedih dan juga kecewa lah, sebab keindahan alam sekitar ni jadi rosak. Kemudian dia boleh tunjukkan kepada kita sikap yang tidak bertanggungjawab bagi segelintir orang yang tak menjaga alam sekitar. Saya berasa sedih dan kecewa kerana pantai dan hutan merupakan khazanah yang indah dan patut dipelihara. Pada pendapat saya, kempen kesedaran perlu diperbanyakkan dan lebih banyak tong sampah perlu disediakan di kawasan awam. Selain itu, pendidikan tentang kepentingan menjaga kebersihan juga perlu ditingkatkan. Kalau boleh, kita perbanyakkan lagi lah tong sampah ni di kawasan yang ramai orang awam yang nak datang, ataupun kita akan adakan kempen kesedaran secara berterusan. Selain itu, kalau boleh, kita buatkan undang-undang, kenakan denda ataupun compoundkan mereka lah bagi mereka yang membuang sampah. Rakyat perlu memperkasakan amalan 3R dan mengadakan kempen kesedaran. Saya berharap masyarakat lebih bertanggungjawab dan menjaga kebersihan persekitaran dan jangan membuang sampah di merata-rata tempat kerana kebersihan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Bila kita buang sampah ni, kadang kita kena fikir orang lain juga. So, satu cara yang paling baik selamat, saya kata,
baik bawa balik sampah tu, ambil sendiri kan. Kita ambil bawa balik. Jadikan kebersihan kita sebagai tanggungjawab bersama. Jagalah kebersihan alam sekitar dengan membuang sampah ke tempat yang betul. Kebersihan adalah tanggungjawab bersama demi kesejahteraan.